Jam pukul 3. Kalau kau tengok, korang tengok, inilah dia rutin harian dekat Kolam Kereta Fam Kuala Selangor. Mana-mana yang kita nak semoleh untuk hantar ke pasar raya, untuk hantar ke kedai CMH, kepada orang ramai yang normally yang diorang hantar untuk servis sembelih. Inilah lebih kurang lembu-lembu yang ada. Kejap lagi dan belanja yang kat dalam macam mana diorang buat proses sembelihan. Kalau kat luar tadi korang tengok lembu-lembu yang kita dah beraturkan dia untuk dia semoleh. Tadi dah ambil masuk tadi. Lembu tu masuk je sampailah ke semoleh. Kita ambil masuk lebih kurang 1 minit 21 saat sampai dia semoleh. Apa yang dia nak khabar ni, sebenarnya bulan 5 itu Kola dah diiktiraf sebagai salah satu rumah sembelih swasta dalam Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan 7 hari tu kita juga dah dapat sijil pengiktirafan halal daripada JAKIM ataupun daripada JAIS sendiri. So kat sini saya nak wawarkan kepada orang ramai dekat seluruh rakyat negeri Selangor, seluruh rakyat Malaysia, kalau siapa-siapa yang nak semboleh dekat Kolam Kereta Fam Kuala Selangor ni, bulan 12 ni dia nak ada buat promosi sikit. Semoleh dekat sini supaya dia lebih copek, lebih efisien dan korang pun boleh jual dekat luar tu dengan senang hati sebab dah ada permit semoleh, dah ada sijil halal tu tadi. Dia nak offer RM120 sahaja. RM120 sahaja untuk seko untuk sembelihan di Kolam Kereta Fam. Sas.